Hai semua, ini golden chicken soup. Rasa dia tak sama langsung dengan sup ayam yang biasa. Rasa dia creamy, milky, silky, kaya dengan khasiat. Terutama yang mana nak jaga kesihatan macam kulit muka ada masalah kan. Apa je lah masalah kulit muka, kulit kering, kulit berminyak, kulit berjerawat, elok minum ni. Yang sakit-sakit sendi, sakit lutut, susah nak solat tu, minum ni, kaya dengan khasiat. Memang sangat-sangat bagus. Lepas tu saya ada tambah lobak putih. Lobak putih tu kalau macam ada masalah kencing kotor, susah nak kencing sikit-sikit tak terasa tu, tahu-tahu dah kencing dah, minum sup ni, minumlah dalam seminggu sekali, 2 minggu sekali. Memang sangat-sangat baik untuk semua golongan umur. Cara dia mudah je, semua bahan saya dah tunjukkan dekat video ni. Kaki ayam tu sebab bukan organik, jadi saya rendam dulu, basuh dengan cuka, dengan garam basuh bersih-bersih. Lepas tu celur sekejap dengan air panas, lepas tu bakar dalam air fryer. Lepas tu tumis dengan minyak zaitun, tumis sampai naik wangi. Lepas tu masuk air panas. Air panas mendidih wajib masuk untuk dapatkan rasa yang creamy.